Korang nak pergi camping tapi set memasak untuk memotong masih lagi belum ada. Ni dekat tangan Wan ni kita ada utensil set daripada Utan King tau. Kalau korang beli, korang akan dapat 8 item sekali dengan storage bag tau. So korang akan dapat barang yang dalam bag ni, korang akan dapat banyak item tau. Okey, jom kita tengok barang apa yang ada dalam kita orang punya bag. Okey, first yang pertama, kalau hampa beli, korang akan dapat dia punya gunting sekali dengan dia punya cover tau. Nampak tak? So kalau korang nak gunting apa-apa pun boleh sahaja. Yang kedua, kalau korang beli, korang akan dapat pisau sekali dengan dia punya cover. Jangan risau, kita bagi sekali dengan dia punya cover supaya dia lebih secure lah. Yang ketiga, korang akan dapat dia punya cutting board tau. So kalau korang nak potong buah-buahan ke, nak potong apa-apa ke, korang boleh guna dengan kita orang punya cutting board. Yang keempat, korang akan dapat dia punya senduk tau. So yang ni dia punya size standard macam dekat rumah tau. Tapi korang janganlah yang guna dekat rumah punya. Yang kelima, korang akan dapat dia punya sudik tau. Untuk kita orang punya sudik, dia ada jaring-jaring tau. So kalau korang nak sejak minyak pun tak ada masalah. Korang akan dapat full plate sekali tau. So kalau korang nak ambil apa-apa makanan pun mudah saja. Ataupun korang nak gali ikan ke, nugget ke, mudah je. Dan yang terakhir, korang akan dapat opener botol tau. So siapa yang kat sini yang nak untuk kita orang punya utensil set dapat semua satu set ni, boleh tekan beg kuning dekat bawah tau yang macam Wani letak sekarang tu.